Reformasi. 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 Bersih, bersih. Bersih, bersih. Bersih pilihan raya. Bersih pilihan raya. Boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan yang kita muliakan, saudara Adam Adli, pimpin mahasiswa, Wabi Haniza, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Arif UMNO dulu, kini tidak, untuk saudara Aspan dan tuan rumah, rakan-rakan pimpinan keadilan PAS DAP di kawasan Gombak ini. So, saudara dikasih sekalian, alhamdulillah, saya mengatur syukur kepada Allah SWT beri kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama dengan saudara yang dikasih sekalian untuk memberikan sedikit pandangan tentang beberapa isu yang berkaitan dengan politik semasa. Jadi saya minta maaf hari ini sebab suara ni hilang. Hari tu teruk di dataran Merdeka. Najib kata kena gas asap, gas asap gas ni tak ada apa-apa. Tapi kalau kena banyak suara hilang. Kalau kena resdung ni hilang penyakit resdung. Tak jaya cubalah. Yang mana belum lagi nanti kita minggu depan, bulan depan ada demonstrasi yang datang. Tak payah pergi jumpa bom-bom resdung ni, pergi demonstrasi, minta polis tembak, hilang resdung. Saya cukup yakin. So, saudara yang dikasihi sekalian, saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang telah hadir ke Bersih 3.0. Saya ucapkan. Yang mana tak hadir, mana rugilah. Tidak berada sebahagian daripada sejarah. Tuan Januar pun ada berasa depan sekali. Hari ini kalau kita tengok laporan media, tengok kenyataan 2 orang makhluk perosak. Satu ketua polis, bekas ketua polis negara. Ini Hanif, apa ni? Hanif yang tak jumpa ayat judi dalam Quran. Hanif Omar. Apa dia kata? Dia kata ini Bersih ni adalah gambaran komunis. Tahun-tahun dulu dia perang komunis, dia kata nampak macam semalam, macam 28 bulan ni komunis. Ini statement yang pada saya menunjukkan betapa buruknya pemikiran beliau. Sebab ini bukan soal komunis. Komunis dah lama habis lah dalam dunia ni. Ini nama dia reformasi yang bangkit, rakyat itu bangkit untuk melakukan perubahan. Kemudian Dr. Mahathir, dia pun buat kerja. Dia kata ini apa yang dilakukan oleh Bersih adalah untuk overthrow the government, ataupun apa dalam bahasa Melayu ni, overthrow ni, menjatuhkan kerajaan atau menggulingkan kerajaan. Memang kita nak guling kerajaan, yalah. Apa masalahnya kita nak guling kerajaan? Tapi kita nak beritahu kepada pemerintah, kepada Barisan Nasional, kita nak guling kerajaan buat masa ini ialah melalui pilihan raya. Dan saya tidak apologetik, saya tidak menyokong beberapa kumpulan yang menyatakan bahawa Bersih 3 ini ganas. Kalau kita tidak masuk dataran merdeka bermakna kita selamat. Kita sepatutnya ikut undang-undang. Undang-undang apa yang nak kita ikut di Malaysia? Saudara sebut pada saya undang-undang mana? Ini undang-undang yang tidak hormat kepada rakyat dan perlembagaan. Perlembagaan kata boleh berinput. Dia buat undang-undang tak boleh berinput. Mana lagi tempat yang paling sesuai untuk menghimpunkan 100,000, 200,000, 300,000 rakyat kalau tidak di dataran merdeka? Ada orang kata kenapa tak buat stadium? Stadium main bola boleh. Sebab tu kita protes di jalan raya. Sebab kita nak beritahu kepada saudara, kita protes nak menunjukkan kekuatan kita kepada pemerintah. Pemerintah yang zalim ini, pemerintah yang kurang hajar ini, ada satu saja bahasa dia faham, iaitu kita turun dengan jumlah yang ramai di jalan raya dan kita lawan mereka. Itu je bahasa yang senang kita faham. Kalau nak ikut undang-undang, saudara, nak ikut undang-undang. Kalau undang-undang ni betul tak apa. Kalau undang-undang ni
adil tak apa. Tapi kalau nak ikut undang-undang, Hosni Mubarak di Mesir itu tak akan jatuh. Selama-lamalah dia jadi diktator. Tapi oleh kerana ada kumpulan orang muda campur dengan rakyat Mesir yang bangkit, yang lawan undang-undang, berkumpul di dataran Tahrir, akhirnya lingkup jatuh Hosni Mubarak. Kalau nak kira Shah Iran, waktu itu Ayatollah Khomeini dan pimpinan waktu itu, kalau nak ikut undang-undang, sampai bila pun Shah Iran ini akan jadi diktator. Sebab itu mereka lawan undang-undang yang tidak adil ini, akhirnya jatuh kerajaan dan pemerintah yang zalim. Itu saja cara. Sebab itu saya tak bimbang, saya kata biarlah. Tadi saudara Tanggam kena tangkap, konon-kononnya pecah barricade. Kalau tak pecahkan barricade itu, kalau tak pecahkan sekatan itu, saya yakin isu bersih ini akan sekarang jadi satu perhimpunan aman yang biasa. Tapi bila kita pecahkan barricade itu, tunjukkan bahawa kita ingin lawan kepada agensi UMNO Barisan Nasional, akhirnya barulah satu dunia melihat rakyat Malaysia ini berani untuk lawan pemerintah yang zalim. Yang ini saudara, yang menunjukkan komitmen kita kepada perubahan. Nak masuk pilihan raya, betul, semua nak masuk pilihan raya, Gombak pun nak menang. Tapi saudara tengok Gombak punya pertambahan pengundi berapa banyak? Berbelas-belas ribu. Berapa? 15,000. 15,000 lebih pertambahan pengundi. Gombak ni saya tak tahulah, mungkin Gombak ni berlaku satu perubahan yang cukup besar. Ada taman-taman besar dia buka, saya tak tahulah Gombak ni. Semenjak perubahan kerajaan baru ni 4 tahun ni dah macam-macam bangunan dibuat, macam-macam taman dibuat, sampai berbelas-belas ribu masuk dalam Gombak ni. Di Subang 27,000. Di Hulu Selangor 16,000. Di Melaka tempat saya, kawasan yang mana BN kalah sikit, di Bukit Katil 16,000 juga, belas-belas ribu. Yang mereka tambah ni sebab apa? Mereka tahu ini cara nak buat penipuan dalam pilihan raya. Kita dah bangkit dah benda ni. Bukan soal kita tak bangkit. Kalau saudara nak kata bahawa pimpinan Pakatan Rakyat tak gunakan parlimen, tak betul. Itu bohong. Kita gunakan parlimen untuk menunjukkan apa isu yang sebenar dalam yang kita katakan sebagai penipuan pilihan raya ini. Pertama, kita bangkitkan 79,000 nama yang diletakkan di dalam 350 alamat. Setiap satu alamat itu ada 100 lebih pengundi. Katalah alamat ni, alamat mana kampung ni? Taman Kamaria, nombor 5, Jalan 2. Dalam rumah ni ada 100 lebih pengundi. Pengundi Melayu ada, Cina ada, India ada, Bengali ada, semua ada. Mak dia lahirkan macam kala. 100 lebih pengundi. Tak munasabah. Mana boleh satu alamat ada ramai pengundi? Tak betul. Dan kita minta SPR untuk bersihkan, dia tak bersih. Dia kata mana tahu pokok orang tu memang betul, yalah, tak betul. Ni kita pergi cek kawasan Datuk Seri Anwar di Petang Pau, kita cek rumah tu, tolak 2 tangan pun boleh kebat. Ada 88 pengundi dalam rumah tu. Tak kira gila. Ini contoh yang real yang kita tunjukkan. Baik, yang pertama. Yang kedua, yang selalu Datuk Seri Anwar sebut dalam parlimen, ada 42,000 pengundi yang namanya didaftarkan dalam daftar pemilih sebagai pengundi, tetapi bila cek dengan Jabatan Pendaftaran Negara, dia bukan warga negara. Mengundi je boleh, warga negara tak ada. 42,000 jumlah dia. Bawa dalam parlimen, apa pengurusi SPR Ali UMNO Ampang ni cakap? Dia beritahu 40,000 ni sikit je, kenapa nak kecoh-kecoh? Ada 12 juta pengundi, setakat 40,000 tak ada masalah kan? Ini bukan soal masalah, tak masalah. 42,000 dia campak 2,000 dekat Gombak ni, belum tentu lagi boleh menang. Kita cek, mana kita minta orang yang bukan warga negara keluar, tapi pengurusi SPR punya respon begitu. Yang ketiga, kita bangkitkan 1,000 pengundi. 1,000 pengundi yang umurnya lebih daripada 100 tahun. Punya ramai. Depan saya ada yang lebih 100 tahun. Dia ada 50 lah, 50, 30, muda-muda lah semua. Yang paling tua pengundi Malaysia ni umur dia 159 tahun. Lahir tahun 1853. Waktu Ya Allah buka Kuala Lumpur, dia dah hidup. Hak saudara tengok. Ini kita bangkit kan? Kita tunjukkan dalam parlimen, bukan cakap kosong kedai kopi, tidak. Kita beritahu kenapa tak padam nama ni. OSP kata, oh dia dalam rekod kita, dia hidup lagi.
Maknanya tahun 2008 umur dia 155 tahun, dia keluar mengundi. Macam mana dia keluar mengundi saya tak tahu. Berpapah ke, berapa ke, wallahualam, tak tahu. Tapi 155 tahun keluar mengundi. Dia nampak lagi, mungkin dia pangkah dacing. Mungkin sebab tu dia kekal lagi. Baik. Yang keempat kita bangkitkan juga pengundi-pengundi pos. Pengundi-pengundi pos ini, saudara, selain daripada tentera dan polis, rupa-rupanya petugas SPR pun pengundi pos. Orang yang kerja bantu SPR dalam pilihan raya pengundi pos juga. Tahun 2008 100,000 pengundi pos yang menjadi petugas SPR. Sekarang ini 2000 ni pilihan 2013 ni dia rekodkan 240,000. Maknanya berlaku pertambahan 140,000 petugas SPR, semuanya pengundi pos. Mana mungkin tempat yang sama 222 kawasan parlimen juga, dulu 100,000, sekarang jadi 240,000. Dan ini semua pengundi pos. Dan saudara tahulah modus operandi ataupun cara pengundi pos ini memang dia tak ada memang susahlah kita nak dapat menang pengundi pos ni. Jadi bagaimana keadaan sekarang ini yang kita bangkitkan, satu pun mereka tidak layak. Sekarang kita minta dia letak jawatan, dia tak mau letak jawatan. Walaupun kita tahu dia merupakan ahli UMNO. Seorang ahli UMNO Ampang, seorang ahli UMNO Pasir Mas, kawasan Al-Kataki. Kita minta. Tadi saya baca Wan Ahmad beritahu, dia kata saya tak pernah mohon jadi ahli UMNO. Mana dia jadi ahli UMNO hantu? Ini pengundi hantu. So saudara dikasih sekalian, ini penting. Kerana dia integriti, kewibawaan SPR. Kalau pengurusi SPR, timbalan pengurusi SPR dalam rekod UMNO jadi ahli UMNO, macam mana kita nak tengok? Sebab itu baru ini bila beberapa kumpulan pemimpin-pemimpin Asia dan ASEAN datang bersama-sama dengan kumpulan bersih ni, mereka datang atas jemputan Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang Parlimen, senator daripada Australia, pimpinan daripada Indonesia, Filipina dan sebagainya. Mereka datang sini untuk observer sebagai pemantau, dan ramai juga yang kena tembak 28 April baru ni. Sebab kena gas pemberi mata, ramailah kerana dia nak terlibat sama. Tu saudara, antara kumpulan yang dia jumpa ataupun antara orang yang mereka jumpa dalam siri lawatan mereka ni ialah SPR. Mereka tanya kepada SPR, waktu itu SPR diwakili oleh timbalan pengurusi SPR sendiri. Mereka tanya kepada SPR, boleh tidak pengurusi, timbalan pengurusi dan seluruh pimpinan Suruhanjaya pilihan raya ini menjadi ahli kepada mana-mana parti politik? Yang Wan Ahmad beritahu tak boleh. Lepas tu dia tanya, saudara jadi tak ahli pada mana-mana parti politik? Dia kata saya tidak jadi ahli. Baik. Kemudian soalan seterusnya, pimpinan ini ditanya, kalau jadi ahli parti politik macam mana nak buat? Kalau jadi ahli parti politik, kita buat laporan polis terhadap pegawai itu atau pengurusi ke timbalan pengurusi SPR yang mana jadi ahli-ahli parti politik ini, kita buat laporan polis. Kemudian kita beritahu kepada Pegawai Negara supaya dakwa dia dan gugurkan dia daripada jawatan tersebut. Dia beritahu pula dekat pemantau-pemantau ni cara nak gugurkan orang yang jadi ahli parti politik. Jawabnya, terima kasih lah. Kita akan buat benda yang sama. Kita akan buat report polis dan kita akan buat apa yang disebut dalam laporan. Jadi memang ada laporan, kita akan buat. Jadi saudara ni kasih sekalian, ini persoalan integriti dan kewibawaan dalam sistem pilihan raya. Saudara bayangkan, bila bersih dua selesai, walaupun kita tahu bersih dua ni memang lagi teruk lah pasukan polis ni. Memang dia kepung seluruh bandar Kuala Lumpur ni. Macam Kuala Lumpur ni jadi macam bandar Garuda melanda Kuala Lumpur lah, tak ada orang lah. Tapi bila pukul 2.30 tiba-tiba orang datang dari mana tak tahu. Tapi melambat-lambat orang, puluh-puluh ribu datang. Jadi bila lepas itu, saudara tengok ada kebangkitan. Akhirnya Najib tunduk membuat satu jawatan kuasa parlimen untuk mengkaji sistem pilihan raya. Selain daripada 8 tuntutan bersih, ada 22 cadangan daripada jawatan kuasa parlimen ini. 22 cadangan, maknanya 30 cadangan. Kita pun tunggulah dalam parlimen. Ada tidak 30 cadangan ni nak dipinda, nak dimasukkan dalam undang-undang pilihan raya. Saudara, baru-baru ini akta kesalahan pilihan raya dipinda di parlimen. Saudara tahu apa yang dipinda? Punya banyak cadangan, media bebas, pengundi hantu, pengundi pos kita nak minta supaya pengundi awal, dakwat kekal dan sebagainya, macam-macam cadangan. Yang dia pindah 3 perkara. Satu, nama tempat mengundi itu.
Sekarang orang panggil pusat mengundi dalam undang-undang sekarang. Jadi dia pindah tempat mengundi. Itu pilihan yang pertama. Punya banyak cadangan ni. Pertama pindah yang tu. Yang kedua, nama buang undi dalam undang-undang panggil buang undi. Jadi dia kata mungkin kalau buang undi ni buang siapa-siapa bayar. Jadi tukar jadi mengundi. Buang dah tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang dia pindah? Yang ketiga dia pindah, dulu ada ejen baru. Ejen Pondok Panas dalam Pondok Panas SPR. Kalau siapa biasa tahu pilihan raya, kita ada 3 ejen. Polling ejen, ejen tempat mengundi. Counting ejen, ejen mengira undi. Dengan barong ejen, ejen barong dalam SPR. Orang ini dia wakil parti, dia nak tengok orang ni yang datang ni, orang Bangladesh ke, Indonesia ke, dia datang mengundi ni. Dia nak check untuk panggil barong ejen. Dia pindah supaya barong ejen ni tiada. Barong ejen ni tiada dan Pondok Panas tak boleh buat. Langsung tak boleh buat. Sudah bayang punya banyak cadangan ni, 3 cadangan ni dia bawa dalam pindahan akta pilihan raya. Tak gila. Sampai ke Ketua Pembangkang bangun, waktu itu Datuk Seri Anwar bangun, selepas pembentangan oleh Menteri, dia beritahu kepada Menteri, kalau begini caranya kamu nak buat penipuan dalam pilihan raya, kita akan arahkan seluruh petugas-petugas Sepakatan Rakyat untuk langgar undang-undang ini. Ketua Pembangkang sebut dalam parlimen. Bila dia dah cakap macam tu, tengah hari, dia pindah balik pula. Oh, dia kata okey, sekarang ni ejen kekal tak perlu ada, tapi Pondok Panas boleh buat. Dah boleh buat sekarang. Dulu 50 meter, sekarang 100 meter. Jauh sikit lagi pula. Itu saja saudara saya nak beritahu ni, punya kurang hajar SPR, punya banyak cadangan yang kita kemukakan, 3 perkara yang dipindah. Tak cerita ni nak pindah undi awal penipu, tak cerita. Tak ada dalam kamus. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan mereka ini yang tidak ada pemikiran reform, nak baiki sistem pilihan raya. Sebab itu saudara, walaupun mereka duk main propaganda, dia kata tahun 2008 dengan sistem yang sama kita menang. Betul. Tetapi ini bukan 2008. Kali ini pilihan raya umum ke-13 adalah pilihan raya yang penentu kepada Datuk Najib sendiri. Sebab itu dia sebut dengan betul. Dia kata dia akan pertahankan dengan Putrajaya dengan apa cara sekalipun, dengan nyawa, dengan darah, segala macam. Maknanya dia akan buat apa saja untuk pertahankan Putrajaya, termasuk penipuan dalam pilihan raya. Saya nak beritahu kepada saudara kasih sekalian, semangat yang sama yang ditunjukkan oleh rakyat. Kalau pilihan raya umum kali ini mereka buat penipuan, saya yakin rakyat dia akan turun kali ini, bukan lagi 200,000, bukan lagi 300,000. You penipu dalam pilihan raya, rakyat akan ajar kamu dengan pilihan jalan raya. Baru kamu tahu. Ini bukan soal nak tamat kuasa nak gila, tidak. Tapi nak harap apa dengan pimpinan UMNO ni? Tadi orang yang bekas UMNO dah cerita dah punya teruk UMNO. Yang dulu UMNO, sekarang tak lagi. Yang nampak kebobrokan UMNO. Saudara, Datuk Najib sekarang ni, dia sedang bimbang. Sebab dia sedang berhadapan dengan kes yang besar. Kes kopi. Kes pembelian kapal selam. Di mana? Di Perancis. Dan kes kapal selam ni, kes yang cukup penting kerana Mahkamah Perancis, hakim di Mahkamah Perancis telah keluarkan satu perintah untuk Najib ini datang memberikan keterangan di Mahkamah Perancis. Dah hantar notis untuk dia hadir memberi keterangan di Mahkamah Perancis. Dan saudara, cara Mahkamah Perancis ini berbeza sikit dengan mahkamah kita. Mahkamah kita ini, polis siasat, kemudian polis bawa apa saja hasil dalam dipanggil, bila polis dah siasat, dia lengkapkan, dipanggil kertas siasatan. Kertas siasatan ini dia bawa pejabat guam negara. Guam negara tengok dan teliti, okey, tuduhlah. Katalah tuduh Khertoyo, okey, tuduh Khertoyo. Baik, itu cara kita. Cara di Perancis, bukan polis siasat, bukan guam negara yang tentukan. Cara di Perancis ialah polis dah siasat, dia bawa dulu depan hakim, dia cerita dulu depan hakim, dan dia yakinkan hakim bahawa orang ni mesti dipanggil. Barulah hakim yang keluarkan sendiri. Hakim tengok, oh ada kes, baik, Najib ni ada kes, Razak Baginda ada kes, Zaid Amin ni ada kes. Okey, barulah hakim Mahkamah Perancis ni arahkan mereka untuk datang ke mahkamah. Ini beza dia. Contoh dalam kes ini, bila hakim dah keluarkan perintah untuk arahkan mereka datang ke Perancis, ini berbahaya dan memalukan
bagi negara Malaysia. Saudara bayangkan sejak zaman Tunku, zaman Merdeka jadi Perdana, zaman Tunku Abdul Razak jadi Perdana, Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri. Yang pertama sampai sekarang, mana pernah ada Perdana Menteri negara kita yang dibawa, yang dipaksa, yang disuruh, yang diarah ke mahkamah luar negara? Mana ada? Ini satu-satunya Najib. Kalau ikut teori Rahman, memang N ni habislah, di end lah. Dialah sesatunya penutup Perdana Menteri. Saya kesian dekat Rosmah. Sebab saudara kena tahu apa kesan dia. Kalau dia tak bagi mahkamah Perancis, Datuk Najib ni takkan boleh menjejakkan kaki ke bumi Eropah. Tak boleh. Dia jejakkan kaki ke bumi Eropah, UK ke mana-mana, dia akan ditangkap bawa ke Perancis. Kesian dekat Rosmah, tak boleh shopping lagi dah. Dia tak boleh lagi dah. Nak beli beg, nak beli gelang tak boleh dah. Tapi ini memalukan kita, saudara. Memalukan. Sebab dalam kes ini, ia membabitkan rasuah 500 juta. Dan ada artikel yang ditulis di akhbar Eropah sekarang ini, dan tidak dijawab oleh Datuk Najib. Bagaimana duit yang mereka dapat komisen ini dimasukkan ke suatu syarikat di Hong Kong, dan duit itu masuk ke dalam kocik Najib. Itu disebut dan dalam artikel itu, bagaimana pengaliran duit itu akhirnya kembali kepada Najib. Inilah yang membawa kepada pembunuhan wanita Mongolia ini, yang saya cukup kesian. Sebab wanita Mongolia ini dan juga mereka yang terlibat ini, apa hakim punya keputusan? Hakim beritahu kepada kita melalui punya nota, buat nota penghakiman. Hakim nama Hakim Zaki. Dia beritahu dalam kes ini Razak Baginda ini mempunyai motif pembunuhan. Motif ini bahasa undang-undang, saudara. Motif ini bahasa undang-undang. Bahasa kita sebagai orang Gombak, motif ini bermakna niat. Dia beritahu yang ada niat nak bunuh wanita ni adalah Razak Baginda. Tak ada orang lain. Dua orang ini dia tak ada niat. Tapi yang pelik, walaupun dia pun mempunyai niat, tapi mahkamah tak panggil dia untuk membela diri. Ini pertikaian yang paling besar dalam kes. Apa istimewanya Razak Baginda ni? Saudara, kita nak sabitkan orang dengan kes bunuh atau kes jenayah ni ada dua perkara. Satu mesti ada niat, satu mesti bunuh. Satu mesti dia buat. Niat dengan perlakuan baru boleh didakwa ataupun disabitkan dengan kesalahan. Macamlah katakan pagi-pagi, saudara lepas dengar ceramah, besok pagi pergi minum teh dekat Greenwood. Habis-habis minum teh kena roti canai, pergi dekat motor, ambil pisau, pergi tikam toki kedai tu sampai mati. Ada polis tanya, apa siapa awak tikam ni? Saja dia nak tikam. Saja lepas minum tu teringat nak tikam orang, pergi tikam. Itu makna tak ada niat. Orang kata dia ni betul tak betul ni? Gila ke? Jadi dia rujuk dulu ke secretary nak tengok. Sebab mana boleh orang bunuh tak ada niat. Mesti dia ni ada dendam ke, bawa lari ke, bawa lari isteri ke, bawa lari macam-macam lah. Niat-niat yang menunjukkan dia nak bunuh. Dalam kes Razak Baginda ni, apa niat dia? Razak Baginda ni dia pernah dalam akuan bersumpah Razak Baginda, dia kata dia pernah tidur dengan perempuan ni. Itu akuan bersumpah, bukan saya kata, akuan bersumpah dia. Dia pernah tidur. Termasuk akuan bersumpah Balas Surabaya. Dia beritahu dia kenal Datuk Najib, dia kenal wanita ni, dan dia tahu wanita Mongolia ni pernah tidur, pernah bersama-sama ada hubungan seks dengan Datuk Najib. Ini akuan bersumpah yang sampai sekarang Peguam Negara tak dakwa Balas Surabaya. Ini akuan bersumpah ni bukan main-main. Dia di bawah akta akuan berkanun. Kalau dia buat keterangan yang salah daripada apa yang ada di dalam akuan dia ini, dia membohong, dia apa? Peguam Negara boleh dakwa dia dan penjarakan dia. Dalam kes ini Bala tak pernah didakwa dan langsung penjara, langsung kirakan tak habis. Saudara bayang di dalam kes ini, yang saya kasihan apa? Razak Baginda ni dia memang tahu perkara ini. Dan dua orang pegawai keselamatan polis ni, Sirul dengan Azil, yang merupakan bodyguard, pengawal pribadi kepada Datuk Najib dan Datuk Rosmah, mereka ni menjadi mangsa keadaan. Ini dia sebut dua orang anggota polis ni ketika rayuan, dia beritahu kepada Yang Arif, Yang Arif Hakim, tolonglah kami. Kami ni tak bersalah dia. Orang yang terlibat ni berada di luar lagi. Kami ni jadi kambing hitam dalam kes ini. So saudara, dia beritahu itu di hadapan hakim nak minta kurangkan hukuman. Dan akhirnya dia dihukum gantung. Sudah bayang kalau itu berlaku pada anak kita, saudara kita, adik-beradik kita. Saya nak beritahu pada orang Gombak ni, orang Taman Kamaran, mana tempat pun saya beritahu. InsyaAllah kalau kita jadi kerajaan besok, saya akan minta Perdana Menteri yang baru ni, yang akan datang,
untuk buka balik kes ini. Kita siasat betul-betul siapa yang terbabit dalam kes. Terutama orang yang tak bersalah dihukum gantung. Kalau kita tahu siapa di belakang, kita boleh andaikan, tapi kita nak betul-betul siasat. Sebab tu saudara dikasih sekalian, dia kelang kabut sekarang. Dia buat perkara yang memburukkan keadaan. Dan ini menunjukkan bahawa rakyat ini telah mula sedar dan faham tentang hak mereka. Sebab itu, dalam pilihan raya yang akan datang ini, kita jangan sia-siakan peluang ini. Jangan sia-sia. Kita mesti bangun, bangkit dan gunakan peluang yang ada untuk memberitahu kepada seluruh rakyat bahawa perubahan ini mesti dilakukan sekarang. Saya nak minta sungguh-sungguh pada saudara, kita tak punya cukup kaki tangan. Media pun dikawal, tak boleh keluar kecuali dalam media-media baru. Saya minta saudara lah bantu kita menjadi media-media yang boleh menyampaikan maklumat kepada seluruh rakyat. Kalau ada yang gombak-gombak, kalau ada kat gombak ni, saya ingat gombak ni memang tubuh kuat kita lah. Tapi kalau ada yang masih karat lagi, UMNO ni lah, memang karat, memang kalau kotor ni, tangan dia keluar darah biru. Darah merah lah biru. Bila pergi tahu pada dia tak berjawab, tak mau pertama bagi respon, kita beritahu pada, wahai pengundi-pengundi gombak, akan datang kepada kamu Najib Rosmah, Noh Omar, janganlah kamu berasa takut. Kerana mereka adalah makhluk Allah juga. Kalau bagi 500, minta 1000. Beri kopi, minta teh. Beri kain plekat, minta kain batik. Tapi bila diminta undi Barisan Nasional, maka kamu jawablah dengan lidah yang fasih lagi terang, kami nak undi Pakatan Rakyat. Kita talkinkan dia siap-siap. Yang mana garak-garak ni talkinkan terus. Jadi kita minta saudara gunakan peluang ini untuk sampaikan mesej kembali. Boleh atau tidak saudara? Kalau dah boleh, saya berhenti sekali. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Apa yang baik datang Allah SWT, yang buruk datang daripada Najib dan juga Rosmah. Ketolak mereka dalam pilihan yang akan datang. Allahu Akbar. Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.